Bismillahirrahmanirrahim. Sedekahkan Fatihah ya. Kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca talqin tunjuk. Kita tak tahu jenazah-jenazah keluarga kita bagaimana. Jadi saya bukan nak mengungkit itu. Perikatan Nasional gunakan 600 bilion dengan vaksin Nabi. Rakyat duduk rumah, barang-barang makan datang sebulan sekali. Cuba bayangkan, rakyat dikurung, menteri-menteri boleh pergi keluar ke luar negara, bunyi vaksin. Perikatan Nasional tidak jaga negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah yang dalam kesusahan, pondok-pondok mengaji, pondok-pondok semayang, tempat-tempat ya kesusahan, air tidak ada. Tidak betul kan waktu itu 600 bilion mana pergi? 2 bilion kata habis untuk Kelantan bersihkan air, baik air jadi cantik. Tidak menjalankan proses itu. Kenapa? Perikatan Nasional pas tutup mulut. Tanya kepada Muhyiddin, mana duit tu semua? Jadi semua bisu. Sebab tu saya kata dalam politik ini hanya mereka bersandiwara. Kalau nak melihat dalam politik parti Melayu Islam Bersatu nak jadi kuat, janganlah kita bercakap pasal DAP tak betul, MIC lah, MCA lah tak betul. Kita betulkan parti kamu. Kalau kamu nak kata parti Islam, kumpulkan parti Islam itu. Kumpulkan Islam yang takut kepada Allah, cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payung Melayu. Payung Melayu Islam, tambah Islam di belakang. InsyaAllah ini payung Melayu yang datang kegagaran kerana Papa Bomo itu di Saloma. Bayangkan payung Melayu, tapi yang datang hanya 700, 800 orang. Kegagalan itu Papa Bomo yang menghancurkan ya payung Melayu itu. Jadi di mana hidup kita? Kita bersama dengan orang jahat, kita jadi jahat. Beberapa kerat sangat yang ada pembangkang yang hebat ya. Pembangkang yang suara, rakyat bergaduh, kesian. Saya tengok kadang-kadang dalam ring-ring sampai nama saya ni, oh ya Allah Tuhanku, semua habis bercakap pasal saya. Saya bercakap bukan atas dasar parti. Kalau nak cakap atas dasar parti, saya tidak ada pelajaran. Bersatukan Islam dulu. Apabila saya bagi gift itu yang menjadi persoalannya, ya, maka saya nak tarik hati-hati orang datang kepada PKR. It's a bullshit. Itu benda yang tidak betul sama sekali. Rezeki ini kita ada, kita bersedekah. Mau terima, tidak mau pergi. Sama ada ruang pembangkang ataupun kerajaan. Macam mana Islam nak bersatu? Rezeki dapat, menghina. Bodohlah babi, kami tak maulah. Apa ini? Bagilah, kalau tak mau kamu sedekah. Kamu ada duit banyak pun tak mau sedekah. Sembang pandai, pumpang. Nak buat sebulan ya, ataupun masjid kenduri apa. Jangan. Sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana anak-anak tinggalkan ibu-ibu di kampung. Telefon, mungkin malam terakhir bagi kamu malam ini. Telefon, apa khabar ibu? Mak, apa mak sihat? Bapa sihat? Tanya kat mereka. Mana tahu kamu nak balik ya, Tok? Dah meninggal hari ini. Dengar-dengar orang telefon kita, jiran sebelah, Kamal kan ni? Ya. Mak kamu dah tak ada. Wah, dekat-dekat 8 bulan tak call, tak tanya mak apa-apa, pasal takut nak bagi duit segelintir dari bilangan 100%, 40%. Tapi hari ini kita jadikan Melayu Islam ataupun Islam yang takut kepada Allah. Telefon ibu tanya apa khabar. Ataupun hari ini dengar siapa yang ada di sebelah ibu ini, walaupun saya tidak ada follower, tidak ada beli, saya tidak perlu itu. Yang saya perlu doa kepada Allah. Ibu ada sebelah kamu, dengar. Kakap ibu cium, sayang ibu, terus cium kaki ibu. Bukan raya saja untuk cium, bermaaf-maafan. Dan yang kedua, jangan lupa semasa bulan puasa, jangan raya saja. Kalau ada masa boleh balik kampung, pergi bersih kubur mak, pergi bersih kubur bapa, pergi bersih kubur keluarga kita. Ya, ini kita cakap Islam, tahu-tahu mak bapak dia mati pun dekat 10 tahun tak boleh tengok, 20 tahun. Ya Allah, Masya Allah. Cuba bayangkan apa yang saya kata benar tak? Pandai cakap dalam politik, pumpang, maki segala-gala. Tapi bila mak dia mati, bapak dia mati, ya memang mati dah, tak boleh buat apalah. Sekurang-kurangnya kau pergi lah jarah, bersihkan kubur tu. Itu ibu yang mengandung kamu 9 bulan, bukan haiwan yang mengandung kamu. Jasa dia tidak terbalas sampai kiamat. Ibu
Di bawah telapak kaki ibu ada apa? Ada mutiara dan paling besar sekali syurga. Wallahu alam. Saya Salim Abdul Rahman. Mudah-mudahan dunia sementara kita memikir akhirat selama-lamanya. Bulan puasa bersedekahlah. Beri kepada orang-orang yang susah, anak yatim, ya, orang-orang kampung yang jiran kadang-kadang pergi membeli juadah di Ramadan, beli lebih sedikit, bagi dekat jiran-jiran, 2 rumah 3 rumah. Masya Allah, rezeki kamu Allah akan menambahkan kesihatan kamu, kekuatan kamu, kekayaan kamu, kebahagiaan kamu. Ini peperangan di dalam TikTok. Cuba slow sikit, tak payah kita nak mengampu satu-satu orang. Saya tidak mengampu, saya memberi rezeki. Tapi Salim dikatakan beli TikTokers pembangkang ini supaya menyongkong dalam kerajaan. Is a bullshit bagi saya. Tidak sama sekali. Saya bersedekah dengan kalimah la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas dan murni. Tidak ada sangkut paut dalam politik. Yang mana baik kita ikut, semuanya datang dari Allah. Yang mana jahat dari Papa Bomo. Saya Salim Abdul Rahman, mudah-mudahan diberkati Allah. Kerana saya cakap ini, iblis itu pengaruh seluruh rakyat Malaysia. Menghina ketua polis, menghina SPRM, menghina semua ketua-ketua. Takut, telur tak ada. Menghina raja, menghina. Apakah PDRM hari ini harus tegas dan kuat? Apakah perhakiman itu memegang dia? Apakah kuasa? Tapi dulu betul. Tapi hari ini toket-toket besar semua tidak ada untuk bersama dengan dia. Dia janji kerajaan turun ingin menjatuhkan, semua dia tipu. Apa yang dia cakap, wallahi saya cakap, dia adalah seorang yang menggunakan agama Islam. Tapi dia bukan Islam, dia iblis yang paling besar. Cuba mempecahkan Islam. Wahai kawan-kawan, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mati dengan kapan yang satu saja. Kekayaan harta tidak kata di dalam kubur. Di liang lahat marabuka, siapakah Tuhan kamu? Malaikat datang bertanya, ya malaikat, minta pada Allah, ingin aku hidupkan satu hari untuk bersedekah, untuk aku berbuat baik. Sudah terlambat hari ini untuk kamu membetulkan diri kamu dan keluarga kamu, untuk tenangkan fikiran kamu, membawa dengan keadaan kerja cinta pada Allah yang satu, sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. I love you. Ingati Allah, teks nama Allah. Terima kasih banyak-banyak.